Saya bila saya dapat berita ni, saya sangat sedih, saya sangat kecewa. Rol. Anak saudara perempuan minta dengan bapa saudara untuk bersama di bawah umur. Nampak statement ini jelas. Bapa berlaku dekat Kelantan. Kelantan ni negeri Serambi Mekah. Dia pelik berlaku di Kelantan ni. Perempuan cari lelaki. Banyak perempuan yang cari lelaki. Bukannya lelaki cari perempuan. Adakah Kelantan lah ni nak tutup nama Serambi Mekah tu dan nak kembalikan kepada sejarah kita yang Kelantan dikenali sebagai small parish dulu? Ada kes lagi sampai satu perempuan, ada 3 orang lelaki, 2 lelaki, 5 lelaki pun ada. Suka sama suka. Bukan kata kerana dia paksa dak. Ada kes lagi berlaku minggu lepas juga. Mak ada di rumah, tahu anak dia perempuan bawa lelaki masuk dalam bilik, dia biar je. Ni nak cerita. Budak-budak kecil tak cukup umur buat projek dengan 3-4 orang jantan. Apa jadi gitu? Yang boleh saya fikir minta maaf banyak-banyak adalah ini petanda daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab selupanya mulut pimpinan PAS. Jenayah kazaf itu berleluasa. Mulut tu cukup lembek untuk buat jenayah kazaf. Hasilnya inilah zina berlaku dekat Kelantan. Padahal kita tahu la taqrabu zina. Tetapi yang berlaku dekat Kelantan ini adalah zina dan zina. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duk sibuk hal tempat lain kalau tempat kita ni tak settle. Jangan duk sibuk cara orang lain kalau hal family kita ni tidak settle. Berkenaan dengan isu video dan juga filem-filem porno, itu juga pengabaian dari segi agama lah. Jahil, kehidupan jahil tu. 30% tu hasil kajian kami oleh kerana dadah. Kok mana-mana kerajaan negeri Kelantan kena terima hakikat ini. Kok mana-mana rakyat Kelantan kena terima hakikat ini. Kok mana-mana jangan siapa Kelantan ni orang luar mari masuk Kelantan semata-mata nak cari budak tino bawah umur. Na'udzubillah min zalik. Kalau tengok tahun lepas berbanding tahun 2023 dah. Tahun 2023 206 kes, 24 sebanyak 252 kes, iaitu peningkatan sebanyak 22.334. Kesalahan rokok dia sebab di bawah umur. Sebenarnya hasil siasatan kita majoritinya almost 90.98% atas dasar suka sama suka. Non ni tuan-tuan puan-puan dekat Kelantan, gapo benda yang puak-puak ni sebut sedang berlaku dekat Kelantan. Jangan terkejut kalau kita tengok orang belah kiri nampak budak tina tu dah punuh. Jangan terkejut kalau saudara marah ada yang sudah punuh rana. Dik kenapa? Dik kerana murkanya Allah Subhanahu Wa Taala atas jenayah kazaf yang semudahnya dibuat oleh pimpinan PAS. Wallahualam, jangan sibuk nak main politik semata-mata. Tolong jaga agama dekat Kelantan. Tolong jaga rakyat dekat Kelantan. Tolong jaga Islam dekat Kelantan yang sekarang ni makin lama makin terancam dengan menimbulnya pil kuda, menimbulnya kes dadah, menimbulnya zina yang berlaku dekat Kelantan. Na'udzubillah min zalik. MB tolong jaga nasab keturunan rakyat Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.